Bersegat. Bimbing bergoyang. Yellow. Apa kejada dah pergi buka. Bermani. Podcast ini ditajuk oleh EduDebt Private Limited dan juga Level 2 Coffee. Dapatkan kopi Level 2 anda melalui WhatsApp 8133-2914 8133-2914. Dan jika korang perlu bantuan masalah hutang, sila hubungi EduDebt di www.edudebt.sg. Podcast kami usul disokong kuat oleh Goal Aspiration. Selamat kembali guys. Welcome back Yay. to another episode part 2 Dengan Abang Bai. Abang Bai. Tadi kau nak dengar kan dia punya first episode. Yeah. Kita suara thrilling tau Ji cerita. Thrilling so. Kau sila kalau kau panggil siapa nama dia tu? Samsul Yusof. Kau boleh jadi cerita je. Tak lah. Ni macam cerita Avengers part 1 part 2 lah kira. Kau kena tunggu lagi setahun baru boleh buat. Syafie Yusof. Ni Syafie Yusof. Syafiq Yusof. Syafiq Syafie Yusof lagi baik Syafie Yusof lagi baik lah. Boleh Samsul dijadikan tak baik, cerita lah. So Alright. Okay, alright. Kita nak sambung bila dapat bila Abang Bai dah kena nap. Terus straight away kau kena bawa ke atau dia pergi rounding dulu? Bongkar dulu ada bongkar dulu lah. Mesti ada bongkar So bila dah kena kereta dah kena intercept tu ke depan sekolah tau kena. Sekolah Aku tak Sure. faham kenapa CMB stop kita depan sekolah. Pukul 2 petang budak-budak balik sekolah. Dekat depan bus stop. Kat situ juga CMB stop kita. Itu dah kira macam betul cerita drama TV ni. Semua orang all tengok eyes on you lah kira. Aku tak tahu sama ada dia sengaja ke apa. Tak tahu. Nasib baik time tu belum ada handphone Ada handphone? Time tu 20 tahun dah ada 3GP je lah. Belum 3GP Nokia. Nokia belum belum ada kamera Aku masuk sebelum handphone ada kamera. Allah lama siap. Yes betul. Pasal aku ITE masih pakai pager je. Okay lah. Pager Itu baru betapa sekarang baru kita tahu betapa tua ni kau tahu. Itulah aku sedar. Okay. Then after that bila dah kena nap tu, Dalam kereta ada weapon lah? Tak ada lah. Tak ada. Cuma barang je lah. then yang nak pergi orang yang apa nak pergi hantar ke sana, balik Masling so far tak ada apa-apa Yang nak Aku nak balik Masling kan ni. nak balik Masling Kena tangkap pun. untuk balik je kan, tak ada. Okay. So bila dah kena nap tu, apa your feeling, apa your perasaan tu? Macam silau lah kira. Dia wonder lah. Dah lah. Fuck my life dia kata. Oh, you ready? In a way yes lah. Expecting the worst. Macam aku tak berapa surprise. Pasal macam kau main ni macam punya line kan, kau expect one day you going to get caught. So kena tangkap memang perasaan dia memang sial dah, kena lagi nak duduk lagi kan. Pasal one thing is kena tangkap satu. Tapi pasal kita bawa barang tu, kita tak tahu tu benda bila dia cuci berapa berat. Yes. Jadi kita tak tahu ni hukum gantung ke duduk. Yes. Kira bila kau kena nap tu, kalau otak kau tak ada terfikir ni nak cuci ke tak cuci lah, kau aku duduk lah kira kan. Tapi based on the original punya weight gram kan, memang duduk kat merah. Kat merah is for Kamera apa? capital punishment. Oh shit. Okay. Dekat lah Memang kira. dekat lah. Memang dia punya cell locket tu kau punya nama, detail semua, particular semua dalam bentuk kad merah. Dia dah kasih kamera kira. Dekat luar sel tu lah. Sialah. So bila kau kad merah tu, bila kau facing capital charges lah. Gila babeng. So automatic lah, memang aku kena terus aku duduk capital charge. Okay. Dia berapa berat sepatutnya military gantung? 15 gram 15 gram yang dalam tangan kau 200 gram 200 lebih. Sialah. Aku kalau jadi judge ni tak ada kasih muka straight. Okay. Tapi bila Abang Bai kena nap tu, kat tangan, kat dalam tangan ada duit. Ada cash money. Ada. Banyak ah. Itu tak banyak. Pasal duit banyak kat rumah. Pasal usually macam orang kalau kena nap dengan kereta-kereta ni confirm kat tangan tengah pegang duit banyak apa. Nanti kalau kat news kan nanti ada tunjuk kan. Susun duit. Susun duit, susun barang, weapon. Pasal itu time bukan aku nak pergi jual, aku nak balik. Okay. So okay, dia dah tahan tu, dia dah intercept tu.
Dia keluar, dia pakai abang, dia suruh keluar, Kena pijak. kena pijak. Pijak. Kat road. Tak violent pun, apa pasal kena pijak? Perangai Israel sial nak bebas. But that Dah memang Oh, prosedur dia That's the kata. way it is orang sama ada prosedur ke memang nak tunjukkan public ke. Aku Boleh tak cakap faham apa? Dia keluarkan weapon tak? Dia keluarkan, dia pegang hockey stick. Betul tak? One of them pegang hockey stick. Hockey stick. Hockey stick. Tapi ni dulu Haji. Dulu tak ada, belum Ji. belum ada ni Hockey welfare stick sangat. bukan SPF punya kasih sial Ah, sial. Hockey stick. Mana dapat hockey stick Sal? Tak, bila CMB ras kat kereta, Ha. dia angkat itu hockey stick. Kau nak pecahkan kau punya Oh. Kalau kau resist, dia ketuk pecah. Boleh pakai baton ke? Dia tak isu baton ke? CMB Berat. pakai return. Tak lah. Bodoh lah diorang. Bodoh lah diorang. Ni apa cakap ni? Okay, then So kena tangkap, kena tarik keluar dari kereta. Kat road juga ada pijak aku kat situ. Syaklah. Pijak Pijak aku. Ya, the search body mula-mula tak dapat. Kat dalam aku punya sualam ni ada barang. So dalam kereta tu ada barang. Kat sualam aku pun ada barang. Oh, is Tapi it? first search dia tak jumpa. Why you do that? Letak kat soal dalam juga. Itu aku punya. Itu personal punya. Allah. lagi sistem tau. Pantat kau. Personal punya. Tu kira dah tepikan lah. Tepikan aku punya. Oh, okay, Tepikan. Banyak juga. Ada juga dalam ada 4 paket dia. InsyaAllah. Oh, yang nak jual lain, yang nak bawa balik lain. Sendiri operation pun ingat je. Lah, Itu memang sendiri nak bawa balik ni tu. okay. So first round dia apa pet dia tak dapat lah. Tak dapat. Yang kat kereta dah dapat. Okay. Kereta dah dapat. Tu dia pack aku first round tak dapat. Jadi dalam hati aku selamat. Pasal apa? Kalau tak ada kat body aku, itu aku boleh tolak kat tangkis aku. Oh, okay. Okay. Dia yang tangkis pun kena pijak juga. Dia pijak juga. Ya habis. Okay. Asal sampai kena pijak Syah. Unless kalau kau meronta lah. Kan? So the total quantity is 200 gram termasuk dalam poket. Termasuk. Termasuk dalam poket. Okay. Then after that, the next question is korang 2 orang dalam kereta. Yes. Does this 200 belongs to the both of you atau is it boleh divide 100-100? Dia macam gitu. Actually dia tak boleh divide tau. Kalau kau let's say kat body aku ni tak ada barang dalam kereta ada barang aku admit dalam kereta tu ada barang, aku tahu ada barang, aku kena. So Kau admit kau pun kena. Okay, 200. The knowledge that you know that there's truck in that car, kau consider trafficking tu. So seorang 200 lah kira. Dia tak ada bagi-bagi lah. Oh, tak boleh bagi. Kau fikir apa? Mana boleh bagi? Boleh apa, kau ambil 100 sekarang aku ambil bagi-bagi. 100 lah kira. Dah tentu kau dah jual barang. Dia kasih kau full Kira lah, cuci pun ringan juga apa. Kau tak boleh gitu Kau dapat tak ada. Kau jual dapat 6,000, kau dah setengah-setengah dengan aku lagi. Kalau tak. Mana aku tahu. Ingat boleh camsong macam gitu kan. 100 is one, 100 my one lah. Kau fikir apa? Kau fikir ni apa? Colombia? Boleh camsiong. Kau tak boleh macam gitu Dia based on knowledge. Okay. Kau tahu je yang kasi pada aku ni ada barang. Kau tahu Semi dia tanya kau tahu yang aku ada pegang barang. Kau pun kena. Faham. Kalau aku jadi tangkis je saya tak tahu cik. Ada tak macam gitu macam Mesti kau ada kalau nak selamatkan jubur sendiri lah. Tapi korang at first mesti deny bukan? Tapi aku tak boleh nilai lah. Memang kat badan aku memang Kat Ramadan. Okay. But bila dia jumpa barang tu yang barang abang Bai punya barang tu kat body bila dia jumpa, bila dah balik station ke atau belum ada aku tengah duduk tu. Lagi satu CMB datang pula. Alamak. Dia tanya dah check aku belum. Yang satu CMB cakap dah check. Dia kata-kata pergi check. Tu yang dia jumpa. Sial lah. Alamak. confirm kena fuck satu CMB. Sial. Kau kata dah check. Kau dah check habis Habis macam apa? ada pantat tu kena rabak juga Sial. Okay. Itu dalam poket. Kat soalam. So dalam. Semua malam tau. Faham. So okay, straight away handcuff, masuk kereta, terus masuk lock up lah. Okay, kejap. Next question yang nak tanya. Kenapa yang 200 yang sebanyak tu kau taruh dekat luar, yang ni 4 paket ni kau tanam dalam seluar dalam? Sendiri operation je. Aku punya reason. Asal seluar dalam. Asal kau dah ada feeling yang orang akan tangkap ke apa? Lagi fly. Aku memang nak balik.
Tapi kenapa kau sedia masuk dalam? Itu barang yang aku punya. Aku nak So dia kenapa tak masuk poket? Asal tak masuk poket dia. Kau faham tak? Simpan tempat biasa macam Tempat biasa. Okay, faham. soalan kira macam kau datuk macam nari nak kena nap ke, memang kau pay habit memang simpan kat soalan Memang habit simpan dalam soalan. Tak simpan dalam poket. Pasal benda tu macam gelembung. Habis kau simpan dalam koci kan gelembung lah. Kira kalau ada gelembung berat juga satu paket. Kira nampak ketara. Oh, okay, faham. 18, 20 gram. Ui. Aku tak ingat lah. Macam itu lah. I see. Around that lah. 20 gram per paket. So this is macam common practice lah. Common practice. Best practices lah kira. Okay 14 20 gram Kira macam satu babalong gitu ya. Nasi ayam yang paket tu lah. About that side. Cili nasi ayam yang paket tu. Tapi tak penuh lah. Tak penuh. Oh, faham. Babalong tak penuh lah. Setengah babalong. Faham. 4 paket. Oh, banyak juga. Ni ration sampai next year lah kira. Ration dia. So bila dah keluarkan, then after that korang kena terus bawa balik ini lah. Bawa balik itu apa? Gentleman. Bukan, itu gentleman belum ada. Ada? Belum ada Belum. Kira. Gentleman lama lah. Gentleman lama lah. Kat Chinatown tu. Apa nama dia? Yotong Sen. Yotong Sen. Yes, tempat CMB, tempat CID. Yes. Itu tempat legend Ji. Sial. Pernah jamah bang? Legend kau tanya. Yotong Sen. Kau tanya dia. Of course lah. Dia pulau pun dah pernah pergi. Dia soal level ni. Faham. Okay, then after that bila dah bawa balik tu, diorang ada allow you to call siapa-siapa on ke parents ke apa-apa ke apa ke. Which is I doubt so lah diorang. No, lepas ambil statement baru boleh call family. Oh, ya Allah. Asal Jadi statement tak lari lah aku rasa. Info lah. Aku rasa tak nak leak info pada was that allowed or not actually? By right nak kena kasi phone call dulu kan, bukan Lu Amerika bukan Amerika lain lah. Dia dah ambil statement baru dia kasi call. Kena ambil statement dah habis baru dia kasi call. Jadi abang main statement dengan Tangkis main statement tak lari lah. Ke statement dia lari, abang main pun dah lari juga. Tak lari sangat lah. Tak lari sangat. Yelah, sama lah. Kira cerita betul lah. Tak ada bedek-bedek punya. Both of you admit that you are aware. Yes. Okay, faham. Okay. So both of you sentence sama. Dapat seimbang. Both. Serius lah? Yalah. Berapa lama abang kena duduk kat Riman? Kena duduk Riman? Station tu. Dia baru Station 2 minggu. lama siap. 2 minggu. Lepas tu riman 8 bulan. Sambil tunggu court date lah. Tunggu sentence lah. Oh shit. Dah berapa lama tu tunggu? Dari riman tu court habis lah? 8 bulan. Aku duduk riman 8 bulan ni. 8 bulan. 8 bulan duduk riman saya nak tunggu court. So 3 bulan tunggu barang cuci. 3 bulan lah. 3 bulan tak salah aku. But that one when you dah kena yang 8 bulan tu, you dah memang dah agak ni confirm pergi mana ni. Okay, the law 15 and above digantung lah. Okay. 10 to 14.99. Sentence is 20 to 30. 20 okay. Below 10 gram 9.99 gram below is 5 to 20. Okay, so when was your knowledge about the actual lepas dah cuci punya weight? Bila aku cuci, total is about 14 gram. Bila dapat tahu tu? Dengan in the riman. So bermakna dalam 200 gram tu jadi 14 plus saja gram. Dia punya pureness. Yes, itu yang aku cakap kalau yang aku tak jumpa yang kita tukar tangan tu. Kalau itu barang tak keluar, aku punya gram dah tinggi dah, aku gantung. Pasal barang tu keluar. Yang keluar banyak juga, 10 paket satu set. Faham. Oh, kalau dia tolak balik 1 paket ke 2 paket dah kena sial. Yes. Oh, dah cakap 10 lah. Kalau misal kata CMB, kalau misal dia tak masuk kereta, CMB terus rush barang-barang semua, aku gantung. Asyik. Kira macam tak service over tu barang kat yang member tu. Yes. Aku gantung. Betul juga. Jadi sebab kita tukar tangan, itu benda keluar. Itu sebab aku punya gram 14 something, 14.4. Tapi dia punya pureness ni kira gila babas juga 200 turun jadi 14 kira
Dia barang baik Tak lah barang Ji. quality bro. 200 Tak juga. tak. Dia Tak lah. 200 gram. Tapi 200 tapi that time aku punya tu barang baik. Barang baik lah. Pasal ada yang lebih banyak lagi. Ya. Barang jatuh, gram jatuh. Kau faham tak? Ada orang aku pernah nampak news saya masuk macam 1 kilo, 2 kilo tapi cuci nanti correct. very less. Correct. Less than 15 gram also. Faham. Dia baru 200 gram dah dapat 14 gram bro. 14. Jadi Kau faham barang baik. Ha. So tengok nasib kau juga. Nasib macam kentang. Syah, Faham. sabar aku nak dapat balik cerita dia macam mana tau. Kira yang si Balul tu Balul kau panggil. dia masuk kereta tu, bila ambil barang tu, dia keluar. Dia tak kena nap. Tak kena. Dia kan info. Ya apa informer. Habis apa jadi dengan barang tu? Tak tahulah apa tu. Kira CMB tak lah. tu CMB punya tu Itu between him and CMB tak tahu. So kasih dia upah ke apa ke tak. CMB Malaysian lah tu. kalau dia nak betul-betul CMB kalau dia nak betul dia boleh cakap satu benda dari originally Saya faham tak? But they cannot say that. Pasal you say that this person must come out. Informant dia nak kena disclose lah. So they want to protect the informant. Faham. So kira kan sampai sekarang dia jadi informer lah. Memang informan. Sekarang sampai sekarang lah. Sampai sekarang tak tahu lah. Hidup mati aku tak tahu lah. Kalau aku jadi informer tu, mungkin nak save member lah. Ji, ulu aku lebih sikit Ji. Syah. Betul tak? Ataupun dia dah calculate. Ulu aku lebih sikit. Takkan dia saintis lah. Dia dah tahu kalau aku ambil 10 dia ni kena 14 je. Dia pun tak tahu pioness apa. Syah. Tapi dia pun tak tahu berapa banyak aku ada. Itu lah tu sebab Nasib saya ni kira nasib. Kira duit sedap. Tapi kau main barang ni kira main dengan kau penyawa Syah. So kena rutan je. Kena. Okay sabar. Rotan dia macam mana ni 20 ni? Sas ke? Dia susun 10 20. Masuk kau apa ni? Masuk kau ni. Stroke dia kan data kan aku tanya Abang Lizan. Sas tengah dia kasi 5. Positioning dia lah kira. Sas. Dia susun macam Jenga. Betul Jenga. Kira serius lah. Tak rasa orang. Aku masih kena call je bila orang kena stroke ni. Orang tak pernah kesebat. Paling rabak pun kena apa sekolah habis sebat. Tengah bodoh. Tapi should be like that lah. Okay. Tapi dia random tak, lah. dia kira kalau kena cross Haji. Pada aku lah pasal aku pernah nampak juga. Bukan nampak, kira advert lah macam dokumentari. Diorang sebat random je. Tapi of course diorang takkan terlebih atau because diorang ada macam dia punya lubang tu kan yang orang sebat tu kan. So that area je diorang akan main. Kena bahasa yang dah luka tu dia kasih yang lagi tempat yang kat luka. Boleh jadi juga. Memang itu lah. Ya, boleh jadi juga. Dia punya size macam gitu gini. je lah. Ya. Mana lagi nak lari siap tu. Dia berlapis-lapis lah kena. Kalau motor besar nasib dia lah, kira safe lah. Dia ada Kira tanya smaller apa? area. Diorang ada tanya satu kali pergi, satu kali go ke, atau dia kasih kau pilih kau nak berapa stroke? Tak ada kan? Tak ada. Dalam 13 tahun tu berapa lama nak habis tu Satu kali pergi? Setahun satu. Setahun satu Tahun bro. satu je. Kau percaya? Aku lagi percaya. Bodoh kan. Bang, Setahun tadi satu. kau bawa orang kena-kena dengan kita sekarang. Macam mana ni bang? Diorang main ya kan. Mana aku tahu. Aku isyak lah setahun sekali. Diorang main. Betul lah. Setahun sekali je. Macam Kira setahun sekali tu birthday tau. Tak ada, dah tu next year tunggu lagi Bila ni tak kena lagi ni? Girik saya gitu kalau kena setahun sekali. Padahal apa tadi? Padahal dia baru tanya kan. Satu kali angkat lah. Satu kali lah. Angkat 20. Dia melainkan kalau kau not in good condition atau health ke apa kan, baru diorang pause and then Not really lah. Dia tak, Dia tengok kalau kau good, kau you're fit to take road. fit lah ya. Satu kali Kalau besar. pingsan? Tapi kalau macam kau pingsan ke atau kau Dia dirikan kau lah. tiba-tiba macam Nazar tak kan. Tapi bila aku dah habis rotan tu, aku pitam. Aku rasa macam nak pingsan. Aku pitam. Okay, bila abang tengah duduk tu, sementara nak yang jatuh sentence ni, yang jatuh sentence rotan ni belum tahu apa. Your mindset is that ni confirm pergi lah. Betul tak? Oh tak. Oh, you already know that
Okay, dah lepas gantung dah lepas lah. They tell you that you lepas gantung lah. Oh tak, bila dia akan tangkap tu, punya gram kan 200 plus kan. Jadi aku tengok orang sekeliling aku, dia punya barang lagi banyak. So naturally Jadi you aku rasa barang aku tak banyak, aku lepas. Lepas gantung lah. Confident lepas gantung. Faham. okay. So tak rasa Anxious lah. gementar sangat lah compared to the others lah. Yes lah, boleh cakap gitu lah. Tapi yang lain tu lebih banyak bermakna diorang dah confirm gantung lah. Tapi masalahnya diorang letak dia kad merah saya kat dia punya sel. Cakap 14 point. Naik. Tadi berapa? Dapat Dia tapis? lepas cuci. Lepas cuci 9. 2.2. Wow. Bro, Kita dah borderline juga. borderline gila babi saya tu. Sian. Borderline gila babi Lagi. Lepas tu aku cakap tu nasib baik yang itu keluar. Sia. Bayar betul-betul dah. Kira. Okay. So macam mana kau duduk kat dalam? Okay, as in maksudnya kira bukan okay, as in ini lah, kira Dia macam resort. Enjoy. Kau fikir chalet. cuti sudah habis bro. It was fun lah, fun. Tak kira macam kau dah tahu one thing for sure, kau dah tak ada tu gantung punya sentence lah kan. Then untuk adapt that 20 years, I mean the sentence lah, kau rasa macam kau dorang campurkan kau dengan yang lain-lain atau macam apa? Campur OP. Tapi apa? Tu lah. Older prisoner. Older prisoner. Dia ada YP dengan OP lah. YP is younger prisoner, yang Okay, faham. bawah 21 YP lah. 13 tahun je. Tapi kira aku rasa time tu boleh mesti kat tekak man. Zaman tu siapa? You already like macam Tapi pasal aku bukan first time duduk prison, main dah set tau, macam duduk lah. okay. Macam aku dah prepare diri aku untuk duduk. Tapi yang sebelum 3 bulan tu ya, kau cakap cuci kan 3 bulan kan, yang time 3 bulan tu Part tu masih ada wobble jugalah. Tapi boleh tidur je malam. boleh tidur. Boleh tidur lah. Boleh tidur. Pasal aku tengok orang lain lagi teruk daripada aku. Jadi aku tak rasa teruk sangat. Okay. Oh okay. Tapi when you say you prepared, that means you are prepared on the number of years or just generally duduk dalam? General duduk dalam. So that means you tak ada knowledge berapa lama. Itu tak aku belum tahu aku duduk 2 tahun. Tapi aku dah prepare untuk duduk. Aku target dalam 5 ke 7 tahun. Tapi dah prepare nak kena rutan juga ada. Prepare tu of course, pasal trafficking kan mesti ada rotan. Jadi rotan pun aku dah prepare. Okay. Boleh prepare. Mental dah standby. Okay. Itu mental sebelum sentencing dah dapat sentence tu. Menggigil bro. Serius lah. Menggigil. Tapi before that aku dah tahu. Aku punya lawyer dah cakap kau sentence 20 tahun. Memang senang cakap betul. Kau punya akal ni dah tahu okay kau prepare 20 tahun. Tapi kau punya hati tetap nangis juga. Oh shit man. Macam sial lah. Kenapa dia tumpah untuk aku? Walaupun lawyer dah cakap 20 tahun, tapi pasal dia nak kena judge juga cakap Kota pilot Kena tu. So bila judge cakap tu finalize kan is 20 years, apa perasaan kan tu? Automatik nangis bro. Oh serius lah. Dalam kau tu juga. Tapi tak meraung lah. Habis yang tangkis Pasal family aku ada, abang aku semua ada. Jadi bila tengok family kan, kau tahu kau nak jalan jauh kan, hati kau rasa berat lah. Automatik lah. Bila kau peluk dengan family kan, dapat peluk. Then your tangkis also sama juga. Dia lain hearing kan? Dia lain hearing, dia jatuh lain. Aku tak jatuh sama-sama, kita lain-lain. Dia memang kena separate lah. Tak tahu apa pasal kenapa dia separate. Yang tangkis ya correct. Then okay tapi dapat tahu pun dia pun sama amount jugalah, 20 tahun juga. Jumpa kat dalam juga. Jumpa dalam lah. Dia jatuh dulu. Dia jatuh dulu. Aku dah tahu lah. Dia jatuh 20, aku jatuh 20 lah. rotan pun sama. Okay, on top of that, the question that I want to ask, bila Abang Boy dah kena nap tu, Abang ada duit kat dalam tangan apa? But it's not with you lah, kat rumah kan, tu duit. CMB confiscate duit tu ke, atau you manage to simpan duit apa yang you ada kat tangan tu? And how much the value? Pasal CMB naik rumah, tapi bukan rumah yang aku duduk tu. Dia balik rumah yang Masling. Rumah IC lah. rumah IC lah. Dia naik rumah semua dia Rumah sewa tak tahu rumah sewa tak tahu. Sampai sekarang dah tak tahu kan.
Sampai sekarang 20 tahun kemudian. Kau start dia Sini apa cerita ni? simpan duit dalam timbul je dalam otak. Bodoh, dia budak. Rumah sewa lagi. Babai balik ni tak ketuk timbul dekat dalam ada lagi apa. Mana tahu masa criminal mind dia power. Macam baik lah. CB pakai timbul, Sundal bukan pakai kayu. Okey lah. Mana tu dapat corner unit. Aku ada tanam duit dah. But how much you manage to simpan doing this business? Simpan tak banyak. Tak Belanja apa. banyak. Belanja banyak. Belanja banyak. Pasal duit dah banyak kat tangan kan. Aku punya life dulu Ke party je tau ni. Ni macamnya benda tak boleh pakai bank kan. Semua cash lah. Semua cash. Damn. Bank pun tak ada. Tak pernah ada bank. Oh. Tak pernah bank account pun tak ada. Damn. Semua cash tau. Hardcore cash bro. Tapi sekarang yang budak-budak bodoh je. Itu sebab lah Online. Dulu punya lagi best lah semua. Mana-mana kau pergi pun orang accept ke. Semua. Kira keluar Bambang gini je. Show me the money. Dulu pakai cek pun ada. Bukan cek lagi. Ya. Kena cek. Kau percaya kira semua. Dia banyak goreng kita saya lari. Kau percaya. Ini 14. Oh aku tak percaya. Pakai cek sial. Dari je gas minta kena lepak. Kau tak kena dah set up Roblox yang ni. Bila apa nak jalan hutan and you know that you are going to come out, memang abang dah plan nak wash hand ke atau memang ada plan nak jalan lagi? Awal-awal tak taubat. So first 5 years lah. First 5 years. Kalau otak masih ingat jahat. Okay, masih okay, aku keluar ni aku nak buat benda, aku nak buat projek ni. Aku kat dalam kepala otak masih cari kantau lagi. Kita masih buat. Serius lah. Kau keluar kau masih ingat nak jalan lagi ni benda. Bukan. 5 years. First 5 years of The first 5 years lah kat dalam. First 5 5 years of my years. sentence kan. Aku rasa tetap pasal aku masih muda lagi. Jadi kepala otak masih naik lah. 5 years. Masih kebudak-budakan lagi. Lagi kat dalam tu semua Pencampuran kau members tu. semua member pencampuran pun kau kenal dengan big bosses kan. Jadi kau masih terpengaruh nak buat lagi. Dan dalam tu aku masih cari kantor lagi. Okay, jadi bila abang Bai masuk, kira yang members yang dah kenal lah. Habis semua dapat tahu, dia ni masuk pasal gini-gini. Kira straight Dapat away title lah. Dapat nama tak kira kat dalam? Ada nama name tag ada. Tak kira macam kat dalam Dini jalan 20 tahun Syul 24 Syul. Ada macam orang kasih nama. Kira ada orang jaga ke. Pasal apa cakap abang main baju ke? So macam ada Ada. Boleh kata ada. Pasal aku masuk muda kan. Bila kau muda, kau masuk duduk center 20 tahun, orang pandang kau lain tau. Macam pandang kau ada up sikit. Serius lah? nak try apa? Bagi Aku dah tua. bagi apply lagi. Masih boleh apply lagi. Sial lah. Okay. Kantong. So bila center 20 tahun tu, kita pakai collar merah. Collar merah. Beza dengan lain-lain image lah. Kena label lah. Normal image pakai collar putih. Macam center 20 tahun ke atas collar merah. Sial lah. Yes. So aku pakai collar merah. What the fuck? Oh dia bukan ikut seluar ni kalau Sekarang aku tak pasti, tapi aku minta suruh pakai collar. Kira kalau collar merah, kira wah dia ni kira jalan jauh mesti ada ni. Dia pakai collar merah, orang ada macam pandang kau sikit. kira macam cantai kau. Gitulah. Lagilah the first 5 years confirm mana dia nak insaf apa ya? Nak bukan nak taubat lagi, dia macam lagi rasa Okay, dia power. banyak collar dia. Banyak collar. Dia banyak collar dia ni. Dia ada putih, merah, biru, kelabu asap pun ada. Ini betul ke kon lah. Betul. Itu time. Putih, biru, merah. Putih, biru, merah. Biru tu apa? Putih paling bawah. Paling ringan-ringan lah. Normal sentence lah. 20 year sentence lah. Yang jalan gantung ya? merah lah. Yang tu tak nampak, tak jumpa. Gantung tak tak ada, jumpa, separate? aku rasa. Kau tak akan jumpa. Shit. Holy shit.
Faham. Macam nak kola biru ke? Kalau biru apa? Adik Kalau biru Dia ringan kola biru. Oh, macam. ringan eh. Ringan. Apa putih? Kola biru sexual modesty. Jiwa les. Kalau biru macam duduk city, duduk CPD. City kira macam kau duduk 5 tahun solid tak ada potong. Oh, fine lah. Hardcore punya. Oh, serius ah? Repeated. Macam dah hardcore. Ini yang dah panggil fine tu Bukan 5-5 tak ada. Suak labu. Selak labu pula. Suak labu. Betul. Okay. 5-5 kira gangster ada, drug pun ada. Faham. Itu kira direct from CID or CMB lah. Aku nak tanya abang besar aku nanti. Seluar apa dia pakai? Bermuda ke? Dia punya comfort special bro. Jeans ke? Ada can jeans. Dia pakai boy short lah. MBT ni BT sure lah. Then bila abang dah tahu that you kena 13 years, then you say after the 5 years, then you start to fikir that wash hand lah. Jadi bila dah duduk lama-lama kan, aku duduk single cell dalam 5. Oh, seorang? Duduk seorang Kira biul siap. For how long? for about 5-6 years. The first 5 years or what? No. First okay. First aku duduk Tanah Merah bila campur. Okay. So bila CPC baru buka, cluster baru buka, they send me to A1 single cell. Jamban baru tau Ji. Kilat lagi. Air fresh lah. Boleh minum lah. Siul lah. Betul. Tapi masalahnya duduk seorang tu. Time remand minum air jamban. Oh insyaAllah. Tu lama budak. Okay. Yang duduk seorang tu. So daripada Tanah Merah aku transfer pergi A1, cluster A. Duduk single cell about 5-6 years situ lah. Saya duduk seorang Duduk seorang. Jadi mula-mula masih aktif, tapi bila dah lama aku rasa duduk seorang tu ada kebaikan tau. Sebab kau banyak reflect dengan diri sendiri. Okay. Bila aku dah reflect dengan diri sendiri, bila aku tengok sekitaran aku kan, aku tengok macam benda pergi balik gitu je kan. Tapi terfikir kan, ni aku keluar ni, aku nak buat apa dengan diri aku kan. Takkan aku nak start balik kalau aku start balik dan aku duduk balik, rabak sekarang macam jadi lagi 20 tahun kat situ dah start dia punya reflection tau. Tapi bila dah start reflection, kau duduk seorang, kau tak tahu macam mana nak start. Baru nak tanya how you started all this. Aku tak tahu macam mana nak start. Okay. Kepala otak dah nak ingat nak stop. Tapi persekitaran tu masih negatif sekitaran. Betul. Pasal aku masih aktif baju itu time. Betul. Tapi bila duduk seorang-seorang dalam bilik, nanti kau fikir nak buat apa macam mana nak pergi kat siapa nak pergi ke siapa. Kau tak ada teman berbual tau. Betul. Kau bangun tembok lah. Dia tak boleh. Kau tak boleh request for counselling ke macam Ustaz ke? We don't trust in counselling lah. Serius lah. Kan you don't help lah kira. because Doesn't really help. Unless counselling, kalau kau ready to be counselled, is okay tau. Kalau kau pergi setakat nak dengar je, you won't help. lah. Betul lah. Tu macam aku nak cakap tadi, kena duduk seorang-seorang, boleh biol, berbual sendiri. Okay. Betul juga. Boleh short siapa. Tapi dia punya beza dia drug addicts, diorang masuk, diorang kena rehabilitate. Correct. For traffickers, So called. for traffickers they don't charge you as a user what. Trafficker berarti nak jual lah. Jual berarti So criminal offence there's no rehabilitation lah, so call lah. There's no rehabilitation. Kira sakit. Kau sakit, baik sendiri lah kira. Pandai-pandai kau lah. Memang sakit pun pandai-pandai kau lah. At least a user, diorang ada avenue to people to help them lah. Tak juga Haji. Kalau kau kena nap tengah sakit, kau sakit lah. Yeah, I mean for a user lah, at least dia punya pathway is a rehabilitation. Tapi for a trafficker, Habis dah makan besar Haji, takkan nak pergi tolong. Pandai-pandai lah sendiri jawab. so that yang time single cell tu, your reflection tu kira macam mendalam gila babi lah. Mendalam sampai aku fall into depression. Oh insyaAllah. Apa tak berbuat tembok. Dia diary. Dia diary lah dia tulis. Dia diary so Dia depressed macam apa tau. Macam kau rasa lemah tau dengan hidup kau tau. Kau rasa macam aku ni hidup ni macam tak ada reti macam kau terfikir macam you don't find the value of living tau. Tapi aku tak sampai nak bunuh diri lah. Tak sampai belum sampai itu peringkat lah. Cuma aku fikir macam hidup aku tak ada reti hidup aku ni nak buat apa Tapi duduk single cell campur dengan orang juga lah. Pergi yat semua lah. Pergi yat campur lah 1 jam lah. Itu je lah. So Lepas tu 23 hours 23 hours kat dalam tau. Apa 1 hour. At least
kalau kau share 23 hours tu ada members nak berbual sial. Kau faham tak? Sial lah, rabak sial. Rabak gila. So after your reflection tu, apa yang dapat, who came to you, or who do you look for? The only channel, the only avenue yang kau boleh pergi kan, bila kau seorang-seorang kan, balik pada agama kan. Okay. Lagi inspirational. Dengar tu guys. Tapi betul, bila kau dah tak ada orang yang kau boleh depends on, kau nak depend dengan siapa lagi? Kau balik pada Tuhan kau lah. Balik solat, ngaji, kau bual, kau doa. They allow you to bring in Quran boleh. Buku-buku semua masih boleh lah. Masih boleh lah. So kau you request lah. I do a lot of reading. Buku, aku read a lot of books lah. Aku baca dah ribu-ribu buku aku baca. Boleh jadi ada degree lah kira. Macam belasan tahun ni. Lagi pandai daripada kita bro. Belasan tahun boleh jadi Mahatafiz lah. Aku in fact went back to school. While inside. Aku took my diploma, aku took my O levels and A levels. Oi, Asia. A level bro. Masuk lah. Nanti kau keluar kau ambil degree. So daripada reflection tu kan, jadi aku fikir apa aku nak buat dengan diri aku kan. First thing aku fikir, aku nak kena ubah aku sekeliling. Okay. How do you do that? How do I do that? Aku remove myself from negative friends. Okay. Aku toxic lah. Bukan cakap toxic lah, tapi lebih baik kau menyendiri daripada kau bercampur dengan orang-orang yang kau tahu akan influence kau dengan benda-benda gini. Macam Abang Lizan, dia buat apa dia cakap tu? Dia bila dia let go semua tu, renounce lah. So you did the same thing lah? No, I didn't renounce. Aku matikan diri. Okay. Dia tak cari lah. Orang datang berbual lah, tapi aku macam kena choose lah. Asingkan dia. Aku masih berkawan. Aku bukan cakap aku buang kawan. Maknanya aku bukan cakap aku buang aku punya baju. Aku masih berkawan dengan orang. Belum sampai level Abang Lizan lah. Belum. Dia lain. Tapi betul. Kau nak renounce, it take courage tau. Oh is it? Yes. You need courage. Kau nak kena face kamu punya budak-budak baju. Kau nak kena face dengan orang sekeliling. Betul juga. Right. It takes courage. It's not easy tau. So bila dia renounce, kau nak kena respect dia macam gitu. Respect ni. Yes, correct. Gila you tak respect ni. Okay, alright. Kita go to the third episode. Okay. Aku nak find out how he jumpa Abang Lizan lah. The turning point lah, everything The turning point to become a good boy lah kira. Alright. Okay. Alright, we go to the third episode guys. Alright, see you, bye bye.